AI buat gambar ni cantik tak? Nanti saya bagi tahu kenapa saya join parti bersama. Tonton video ni sampai habis dan jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Nama saya Major Faizli bin Zulkifli. Saya telah bersara pada 2015 setelah berkhidmat selama 24 tahun di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Alhamdulillah, saya ada pencen. Saya juga ada menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Anak-anak pun dah besar. Cuma yang bongsu masih berada di IPTA. 3 orang lagi anak-anak dah ada kerjaya masing-masing. Kenapa saya join parti bersama? Sebab nak perubahan. Saya percaya perubahan tidak akan berlaku dengan keluhan. Tapi perubahan boleh berlaku apabila kita bangun dan terlibat. Negara kita perlukan rakyat yang berani bertanya, berani menegur, berani menawarkan penyelesaian dan yang paling penting, berani untuk bertindak. Dah sampai masa kita semua sedar bahawa politik di negara kita ni bukan hak milik golongan elit, tapi hak milik kita semua rakyat Malaysia. Milik makcik-makcik yang meniaga nasi lemak. Milik pakcik-pakcik yang menoreh getah. Dan juga milik anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua daripada mengeluh di sosial media, marilah kita menjadi sebahagian daripada sejarah dan terlibat di dalam perubahan ini. Masa depan negara tidak akan berubah dengan sendirinya. Ia akan berubah apabila kita memilih untuk bergerak. Akhir sekali, saya nak bagi tahu, saya adalah ahli yang ke-9360 parti bersama. Cuba komen, korang ahli yang keberapa? Okey, semoga jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bersama.org